Sebuah makmal haram memproses pelbagai jenis dadah dengan nilai rampasan mencecah RM3.43 juta dikesan dalam serbuan bersepadu di daerah Timur Laut, Georgetown pada Isnin dan Selasa lalu. Operasi bermula jam 4 petang hingga 9 pagi itu dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJ negeri itu, turut membawa kepada penahanan 2 lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing berusia antara 33 hingga 48 tahun. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata serbuan itu bermula dengan penahanan seorang lelaki di kawasan parkir kenderaan sebelum suspek membawa polis ke sebuah kediaman yang dijadikan makmal memproses dadah. Dalam pemeriksaan di kediaman itu, polis telah merampas pelbagai jenis dadah termasuk serbuan MDMA, ketamin, pil ekstasi, pil RM5 serta ganja dengan jumlah keseluruhan yang besar. Antara rampasan termasuk lebih 16 kg serbu MDMA dalam 15 bekas plastik, selain ratusan gram bahan sama dalam pelbagai bungkusan berwarna serta 294 biji pil ekstasi dan 40 biji pil RM5. Polis turut merampas 133 gram ketamin, 38 gram ganja serta pelbagai peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Jelasnya susulan tangkapan awal itu, polis kemudian menahan seorang lagi lelaki tempatan dan seorang wanita warga asing yang dipercayai rakas jenayah di lokasi berasingan. Hasil risikan mendapati sniki itu aktif mengedar dadah sejak Oktober tahun lalu dan jumlah keseluruhan rampasan dipercayai boleh digunakan oleh kira-kira 50,000 orang atau 50,000 kali penggunaan. Ujian seringai kencing mendapati 2 daripada suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Selain mempunyai rekod lampau berkaitan kesalahan dadah, polis turut menyita pelbagai harta bernilai RM34,940.80 di bawah Akta Dadah Berbahaya kurungan pelucut hakan harta 1988, termasuk 3 kenderaan, barangan kemas dan wang tunai. Secara keseluruhan, nilai rampasan dadah dan sitaan harta adalah RM3.46 juta. Tambah beliau, semua tangkapan diremas selama 7 hari bermula 31 Mac hingga 6 April ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.